Bila anda menggigit tembikai sejuk waktu berbuka puasa, gigi mula menghancurkan isi merah yang berair dan air liur dengan enzim mula memecahkan gula semula jadinya. Kemudian, lidah menolak makanan ke belakang untuk ditelan melalui esofagus yang bergerak secara peristalsis turun ke perut yang kosong selepas seharian berpuasa, di mana asid gastrik perlahan-lahan mencampurkan tembikai menjadi kaim yang ringan dan mudah dihadam sebelum ia masuk ke usus kecil. Di sinilah air, leukosa mula jadi, vitamin C dan likopena diserap ke dalam aliran darah, membantu menghidrasi semula sel-sel badan, menaikkan tenaga secara lembut tanpa membebankan perut dan menghantar nutrien ke otak, jantung serta otot untuk memulihkan fungsi badan. Sementara kandungan air dan seratnya membantu membersihkan usus dan melancarkan pergerakan selepas seharian kosong, menjadikan badan terasa segar, kurang dehidrasi dan lebih bersedia untuk makanan seterusnya ketika berbuka.